baru je nak merasa untung buat sales lebat bulan lepas, tiba-tiba keluar pengumuman yuran platform naik lagi. Okey, peniaga kecil yang margin untungnya nipis macam tisu nak lari ke mana pula lepas ni? Okey, dulu masa mula-mula charge transaksi rendah, subsidi banyak, shipping free. Sekarang ada yuran commission, yuran transaksi, yuran macam-macam. Bila tolak kos barang dan kos iklan, last peniaga cuma dapat penat packing barang je. Duit untung bersih masuk ke dalam poket platform. Okey, inilah bahayanya bila kita bina perniagaan 100% di atas tanah orang lain. Okey, bila tuan tanah naikkan sewa, kita tak ada pilihan lain selain daripada bayar atau bungkus. Jadi, apa strategi exit atau plan B untuk bisnes anda supaya tak terus tersepit? Okey, pertama, mula kumpul database pelanggan. Okey, nombor WhatsApp dan email mereka tu harta anda. Bawa mereka ke dalam website e-dagang anda sendiri. Kedua, kuatkan personal brand atau nilai produk. Bila orang beli sebab dia orang percaya pada brand anda, bukan sebab perang harga semata-mata, dia orang tetap akan ikut ke mana sahaja anda pergi. Okay, jangan biarkan kos operasi yang dikawal oleh pihak ketiga bunuh aliran tunai bisnes anda. Anda sekarang tengah rancang nak buka website sendiri atau masih nak bertahan di dalam platform sekarang? Okay, cuba luahkan kat ruangan komen kat bawah. Jom kita bincang. Jangan lupa dapatkan buku Jangan Bayar Lebih dan Perniagaan Semudah ABC di Showcase. Terima kasih. Assalamualaikum.